Oh ya Allah, projek apa pula ni? Dah tak kolamnya, tiba-tiba Robak ada projek baru pula ni. Robak ni ada ono-ono je projek dia. Bojan pun tak tahulah. Ini outdoor punya produk, tapi geng, yang best dekat sini. Ni ada collaboration di antara satu company. Sebab selama ni kan banyak orang suka beli bunga dengan pokok. Cuma kalau Bojan, kalau masukkan dulu kan barangnya tidak melebihi 200,000. So 200,000 tu kalau untuk pokok-pokok tu dan bunga yang cantik-cantik tu sikit. So ni collaboration antara company. Mungkin ada barang awal bulan 2 paling kurang bawah 1 juta ringgit. Pelbagai lah. Dia ada yang biasa punya untuk 100-200. Tapi yang Bojan request untuk company ni, Bojan minta apa yang acik-acik minta, iaitu pokok bunga custom sampai 800, 700, 600, 400. Bojan tengah request untuk masukkan ada bunga special yang memang senang kata cantik lah. Dia bukan tentang cuma materialnya tau geng. Ceritanya tentang hasil tangan orang ni. Memang orang dah puluhan tahun dalam menggubal bunga. So ada beberapa design trademark Bojan yang macam acik-acik suka, Bojan akan buat. Korang tengok nanti. Kalau tak, tolong bantu Bojan untuk bagi tahulah kena tak kena design dia. Sebab Bojan akan masukkan, Bojan akan tunjuk kat korang, Bojan akan minta pendapat. Sebab macam korang tahulah, Bojan ni bukan shop sendiri orangnya. Mestilah tanya korang. Korang kan guru Bos Ijan. So ini kemah dah set up macam nursery sikit geng. Depan gudang aja, get ready. So yang lain-lain ni macam biasa, gudang Bojan. Ini totally barangnya semua kabeh rasul yang kat belah sini. Alhamdulillah, Allah Maha Besar. So debit ada lagi stok. Tapi geng, bawah kemah ni kalau korang tengok, na'udzubillah, habis kabentek. Babang korang type je gudang Bos Ijan, Sol. Tengok ni Sol. Ni belum Sol. Ini dah Sol. Kat belah sini dah Sol. Sana pun dah Sol. Wah, ni sampel geng. Ini dah ramai acik-acik tanya dah ni. Acik dah tanya, berapa ni, berapa ni, berapa ni? Itu yang best dekat gudang Bojan. So awal bulan 2 korang get ready. Untuk contoh lah, kalau macam ni yang basic-basic, ni yang murah-murah, 16,000 lebih. Tapi tak ada yang mahal jugalah geng. Banyak yang murah-murah. Untuk bunga-bunga, mana ada sampai nak ribu-riban sangat kan. Tak ada. Banyak Bojan masukkan yang 100-200, yang puluh-puluh ringgit pun banyak. Ni bukan ni lah, ini Cobra. Ni Sol. Tengok total Sol. Dah tak ada stok sangat lah. Tapi awal bulan 2 ada beberapa kontainer Bojan masuk. So jumpa dekat gudang Bojan. Acik-acik nanti minta tolong dengan kakak. Nanti Bojan akan postkan dia punya design. Tolong bagi tahu Bojan kena tak kena. Ni pun so totally dah lepas servis macam ni geng. Tadi korang tengok yang dalam kotak kan. Ini dah siap servis.